Dividen ASB pada tahun 2025 sudah pun diumumkan iaitu 5.75% sama seperti tahun lepas. Jika anda mempunyai simpanan sebanyak RM100,000 dan anda simpan pada Januari 2025 di dalam ASB tanpa keluarkan simpanan tersebut, keuntungan yang anda akan peroleh adalah RM5,750. Simpanan ini adalah simpanan yang selamat dan juga stabil. Sekarang kita lihat pula sekiranya RM100,000 tadi anda tukarkan ke dalam bentuk simpanan emas. Pada Januari 2025, harga emas adalah RM409 untuk 1 gram. RM100,000 tadi jika ditukarkan ke dalam emas, anda akan menerima sebanyak 244 gram. Hari ini, harga emas untuk 244 gram jika dijual kepada Public Gold akan membeli semula dengan harga RM142,740 setelah tolakan spread value. Perbezaannya jelas, ASB memberikan keuntungan sekitar RM5,750, manakala emas pula memberikan keuntungan sebanyak RM42,740 melalui kenaikan harga emas. RM100,000 tadi boleh berkembang sama ada menjadi RM105,000 ataupun RM143,000. Bergantung dengan cara simpanan yang kita pilih. Menyimpan di ASB bukannya salah, tapi jika semua duit disimpan dalam bentuk tunai, nilai dia yang sebenar perlahan-lahan telah bocor disebabkan inflasi. Jadi jika anda nak memaksimumkan keuntungan untuk jangka masa panjang, anda boleh pertimbangkan untuk simpan dalam bentuk simpanan emas. Jadi bagi anda yang nak bermula, anda boleh rujuk pin video saya tunjukkan langkah mudah untuk anda bermula, ataupun boleh terus hubungi saya untuk saya guide anda sebaiknya. Untuk lebih banyak ilmu emas dan juga kewangan, boleh follow saya rapat-rapat.